Hello, hi guys. Welcome back to my channel Nisa Afendi. Kepada sesiapa yang baru first time dekat Nisa punya channel, Nisa nak ucapkan welcome to you guys. And kalau korang dah lama dah dekat sini, thank you so much Nisa ucapkan sebab korang sudi support daripada dulu sampai sekarang ni. Okay guys, so Nisa nak bagi tahu dekat korang yang dekat dalam Nisa punya video ni, Nisa share pelbagai cara untuk korang nak buat duit. So, adalah beberapa apps ataupun games yang Nisa kongsikan cara untuk korang boleh dapat duit extra tanpa menggunakan modal. So, apa yang korang patut buat adalah just main game, download apps ataupun buat je task-task yang diperlukan. Tapi kalau kata ada apps yang memerlukan modal tu, korang tak perlu join dan tak perlu nak laburkan duit dalam apa-apa apps yang Nisa kongsikan. Okay? So, tanpa melengahkan masa, jom Nisa sharekan dekat korang next apps yang boleh bagi korang duit. Okay guys, so kali ni Nisa nak tunjuk satu lagi apps yang dikatakan legit membayar. So, games ni dia sama je dengan developer macam Speedman, Color Blast, Color Sword dan sebagainya lah dan lain-lain. So, Nisa akan letakkan juga link-link untuk korang try tengok video tutorial dan juga link app. Alright. So, untuk apps ni, korang boleh tengok kat sini. Ada welcome bonus. So, please select login method. Untuk games macam ni, so biasanya ada dua selection, Facebook dan juga Google. Tapi selalunya Nisa memang akan login menggunakan Google account sebab dia lagi mudah. Okay, so dah login, kita dah dapat RM5. And macam biasa juga, korang boleh tengok kat sini ada dua method yang coins kuning dan juga duit hijau ni. So, kita pergi dulu dekat coins kuning. So, dekat sini dia kata earn RM115 to unlock. So, kita kena kumpulkan RM15 untuk coins kuning ni. Lepas tu yang duit hijau, korang boleh tengok kat sini. Kita boleh withdraw daripada 50 sen, RM40, RM20, RM40, RM80 sehinggalah RM120. So, untuk withdrawal, macam biasa, kita boleh gunakan account Touch and Go. Okay, so kita pergi dekat sini. Kalau korang nak dapatkan RM25 secara percuma, korang kena masukkan kod yang Nisa dah letakkan dekat skrin ni. Lepas tu korang tekan je button submit and then korang dah dapat dah RM25 secara percuma. So, RM25 tu adalah kejap. Okay, so RM25 ni akan masuk kat sini lah. Okay. So, tu yang pertama. Lepas tu daily task. Ni daily task. So, dekat sini korang boleh macam biasalah kumpulkan coins-coins ni. So, dah dapat RM5, tonton iklan dan sebagainya untuk korang dapatkan. And then dekat bawah dia, korang boleh tengok kat sini. Ni kalau korang nak invite friends lah. So, dekat bawah dia pula, ni biasanya untuk kita buat task. Macam task yang ni. So, korang boleh buat dekat sini. So, dia punya apps memang straightforward saja. Sama macam apps-apps lain. So, kita tengok cara nak main game dia macam mana. So, tekan je button play. Cara dia, kalau korang pernah main game Fun Crush ataupun Fun Crush dengan Fun Flip, dia lebih kurang je macam ni. Okay. Carrot, carrot. Hijau, hijau, hijau. Carrot, carrot, carrot. Kayu, kayu, kayu. So, dia macam tu. So, dia lagi tinggi level yang korang akan main, lagi susahlah tahap dia. Okay. So, kita kena habiskan. Okay, korang tengok lah. Nisa akan lajukan untuk video ni sebab Nisa nak habiskan dia punya game. Okay, so dekat sini, from time to time, dia akan bagi korang reward tau.
So korang boleh tekan tonton iklan untuk korang dapatkan reward tersebut. Ataupun kalau tak nak tonton iklan, korang just tekan skip. Tapi rugilah kalau korang tak grab reward ni sebab dia punya iklan pendek je. Kalau korang tengok kat sini, dah nak habis dah iklan pertama. So dia akan ambil masa dalam beberapa saat je. Okay. So korang tengok kat sini, dia laju jalan kat bawah ni. So korang tengok 1, 2, 3, 4, 5. Okay, so korang tengok kita dah dapat dia punya points. So Nisa akan lajukan semula video ni untuk selesaikan task tersebut. Task ni lah. Okay, so tadi disebabkan dia terlalu panjang, so dia terauto stop tau. So Nisa tak sempat nak record sampai habis. Cumanya ni adalah hasil daripada apa yang Nisa dah main tadi. So korang kena main lebih lama lah untuk dapatkan coins ni dan juga duit hijau ni. So sesiapa yang berminat, korang boleh gunakan kod yang Nisa dah letakkan dekat screen ni. And then korang boleh download menggunakan link yang Nisa dah share kat bawah. So nanti kalau Nisa dah withdraw, Nisa akan tunjukkan dekat korang bukti pembayaran daripada games ni. Okay, so itu sahaja. Thank you so much for watching. Kalau korang suka, jangan lupa untuk tekan button like, share, komen dan juga subscribe. I'll see you guys in the next one. Bye.